5, 6, 7, 8. Okay, next move ni. Kau bangun lambat Azim. 2, 3, tarik atas sikit. 4, 7, 8. Azim, kubur jap. Alright guys, aku rasa dalam 4 kali 100 meter ni. Haziq, kau berlari keempat dah. Boleh? Okay, so sekarang Haziq dah pelari keempat. Azim, kau nak berlari ke berapa? Aku okey mana-mana. Sukan tahunan je pun. Aku MSSD kan. Uish, gatal lah pula. Oi, stokin apa ni? Guys, briefing. Boleh tak benda-benda macam ni korang jangan ambil ringan? Korang semua patut bersyukur aku masuk rumah sukan korang. Tapi please lah, stokin. Professional lah sikit. Tukar. Sabarlah, kau pun dapat lah. Banyaknya. Mana kau dapat? Engkau cakap dengan wakil daerah, kau salah orang lah. Syam, lari Syam! Syam, lari Syam! Lari Syam! Syam, cepatlah Syam! Syam, cepat! 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 Woi! Woi! Cepat, Apik! Hei! Pelik balik ni kena nasi kandar sedap juga ni. Betul juga. ABC tu. Korang fokuslah. Azim tengah marah tu. Aku tak tahu apa nak jadi dengan korang. Korang tahu tak, aku sanggup tolak offer daripada SSPJ semata-mata nak naik ke rumah sukan korang. Yang aku tak faham sekarang ni, kita tiga ni okey. Ha? Kau okey? Ha? Keep it up, Cap. Kau okey? Keep it up. Dan kau? Kau macam mana kau ada kat sini Kau nak nama Dah lah Jim, jangan nak cikgu tu. Korang janganlah gaduh-gaduh. Nanti kita buat balik, okey?